Sebenarnya anda tidak menjadi kaya jika 10 tahun lepas anda beli satu dinar dengan harga RM700 dan sekarang jual dengan harga RM2,000. Tetapi jika dulu anda ada satu dinar dan sekarang ada 100 dinar, barulah namanya bertambah kaya. Untuk kaya dengan emas, anda hanya perlu fokus pada pertambahan gram emas, bukan tunggu pada kenaikan harga emas sahaja. Dan emas-emas yang anda miliki sebaiknya jangan dijual kecuali untuk pelaburan yang lebih baik, seperti menambah pemilikan hartanah untuk disewakan, beli tanah yang mendatangkan hasil, jadikan modal rolling business dan sebagainya. Dengan kata lain, untuk kembangkan kekayaan anda. Anda juga boleh gunakan simpanan emas sebagai talian hayat kewangan keluarga. Public Gold menyediakan platform akaun simpanan emas fizikal 100% yang membolehkan semua lapisan masyarakat memiliki simpanan. Gunakan peluang ini untuk memulakan simpanan anda atau untuk mengembangkan kekayaan anda. Walaupun simpanan emas Public Gold tiada dividen, tetapi emas yang disimpan dalam tangan memegang nilai sebenar kekayaannya. Jika anda berminat untuk membuka akaun Public Gold, anda hanya perlu daftar percuma, aktifkan akaun dengan simpanan emas minimum RM100 dan anda sudah memiliki simpanan emas pertama. Klik link di bio saya untuk bermula.